Alright, jom balik. Okay, kau tengok sini. Dah tukar mono daripada JSMT. Tak nampak sangat dia punya stiker. So monoshock ni dia fully adjustable. Dan motor aku tinggi 2 cm. Selalunya boleh separuh kaki. Sekarang ni satu kaki sahaja. Habislah. Tak apalah, yang penting sedap. So hari ni first impression lah, aku menggunakan monoshock baru. First impression memang keras lah. Tu first impression. Memang firm lah, rasa keras sikit. Sekarang ni aku setting preload dengan compression je aku setting dulu. Aku tak sentuh. Aku setting rebound dengan compression je. Preload aku tak sentuh lagi. So preload kat dalam. Tapi aku rasa dah okey dah ni. First impression memang sedap. Memang better lah daripada standard. Jauh better lah daripada standard. Coloring ke lebih yakin lah. Barulah sedap guys. Serius, rasa firm, rasa kuat, rasa performance lah. Dan position badan aku rasa macam menunduk sikit berbanding dengan sebelum ni. So far so good. Biasalah bila dah belakang dah upgrade, depan rasa kurang sikit lah. Tapi depan masih okey lagi bagi aku. Dia tak rasa teruk sangat depan. Belakang rasa membuai bila kita corner. So tu aku tukar belakang dulu. Depan pun ada plan nak upgrade kan. So setting aku sekarang ni rebound dengan compression aku letak dekat tengah. Lepas tu aku lebihkan 2 mata di 3 mata dekat hard. So dia keras sikit lah. Aku rasa keras sangat kot. Tapi tak tahu lagi, kita corner dulu. Tapi macam aku cakap aku tak kisah keras. Aku tak suka lembut. Aku memang setup aku suka setup keras. Motor aku semua setup keras. Tapi tengoklah ketahanan tak tahulah kan. Kita kena pakai lama lah. So, brand ni brand yang agak murah lah bagi aku. Sebab kalau YSS pun lebih 2,000 harga dia. All-in yang cerita lah. So aku tengok Z650 ni kan, jarang orang tukar. Tak tahu kenapa. Mungkin diorang memang buat daily je kan. Maksudnya selesa je lah dengan mono standard tu. Bagi aku tak selesa lah. Langsung tak selesa bagi aku. Hujan lah guys. Tapi tak apa. Waterproof setup. Itu yang penting. Tak lalu ya bias Mac. Ready position, tunduk sikit. Seat height tinggi sikit. Dia macam bawa Z9 tau. Betul. Macam tinggi, dia macam tinggi Z9. Alright. Tak muat. My wheel ke kanan sangat ni. Dengan harga, tengok dari segi ketahanan lah. Kalau dapat tahan setahun lebih ke 2 tahun, aku dah rasa win lah. Aku tak expect lebih pun sebenarnya, sebab dengan harga dia. Tapi kalau lebih lah tu, aku tengok review juga. Review orang pakai sampai 5-6 tahun okey. Ni macam mana nak masuk ni? Tak masuk, tak muat. Tak ada ruang lagi. Alright guys. Ni video keesokan harinya. Video yang first impression tu. Sebab video tadi tu bateri aku habis pula. So aku sambung pada hari ni lah. So far aku pakai memang best lah. Cuma saya tak semalam tu kan,
Aku rasa ketak, terlalu keras. So compression dia aku kurangkan 2 mata lagi. Tapi dia agak keras juga sebenarnya. Tapi aku prefer keras lah. Hari ni aku bawa motor ni lagi. Biasalah, dah tukar absorber monoshock kan. Memang rasa seronok lah nak bawa motor baru kan. Dan motor memang tinggi guys. Terasa jugalah tinggi dia. Dia seolah macam bawa Z9 tau. Ush, tak muat ni. Macam mana ni guys. Oh, sedap guys motor. Saya sini kan beralun-alun kan. Tapi tak beralun. Jangan ke kanan sangat abang. Tengok belakang. Side mirror punya besar. Cornering, favorite corner. Oh, stabil guys. Stabil. Oh, baru shock. Mantap. Okay, approve. So pengguna apa nama pengguna Z650, Ninja 650 kan. Tesla 2017 ke 2023, 425 kan. Aku rasa boleh beli. So aku tahu monoshock kita agak lembut sebenarnya. Aku rasa Z650 RS pun boleh pakai. So kalau kau minat, aku letakkan link kat bawah lah. Tapi dia kena pre-order dulu. Tapi jangan risau, seller dia memang mantap. Sangat responsif lah. Sangat responsif. Tapi aku tak review pasal ketahanan So aku kena pakai lama dulu. Tapi kan dengan harga macam ni, dapat tahan setahun, 2 tahun, okey lah. Setahun lebih kan, okey. Oh, Swat Villain Swat Villain ke Villain aku tak tahu nama orang sebenar. Ni berapa? 401 ke? Memang saya potong bang. Swat Villain tak tahu si berapa.